Hai semua, Assalamualaikum. Cikgu di sini dan selamat datang ke kupasan sejarah kita. Hari ini, kita akan selami satu bab yang cikgu rasa memang power gila. Bab 4, Warisan Gemilang Kerajaan Alam Melayu. Jom kita tengok apa yang hebat sangat pasal nenek moyang kita ni. Pernah tak korang tengok gambar Angkor Wat atau Candi Borobudur dan terfikir, macam mana orang zaman dulu tanpa jentera moden, tanpa teknologi canggih, boleh bina benda sehebat ni? Apa agaknya rahsia di sebalik kehebatan mereka? Dalam sesi ni, kita akan cuba bongkar semua tu. Okey, ini game plan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan kepercayaan asas masyarakat alam Melayu. Lepas tu, kita lihat macam mana agama-agama baru masuk dan mencorakkan era baru. Seterusnya, kita intip sikit rahsia raja-raja yang hebat, diikuti dengan warisan daya cipta mereka yang luar biasa. Dan akhir sekali, kita akan belajar tentang legasi toleransi yang mereka tinggalkan. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Sebelum kita boleh kagum dengan istana dan kapal-kapal yang hebat tu, kita kena faham dulu apa yang ada dalam pemikiran dan kepercayaan mereka. Sebab dari sinilah puncanya semua pencapaian hebat yang lain. Okey, sebelum kedatangan agama-agama besar, masyarakat alam Melayu pegang pada dua kepercayaan utama, animism dan dinamism. Dua benda ni selalu orang keliru. Senang je nak faham. Animism ni, dorang percaya semua benda ada roh dan semangat. Pokok ada, sungai ada, batu pun ada. Manakala dinamism pula, dorang percaya pada satu kekuatan gaib yang dipanggil mana. Senang cerita, satu pasal roh, satu lagi pasal kuasa atau tenaga. Ingat tak animisme tadi yang pasal roh tu? Dalam konteks ni, ada satu istilah yang sangat penting, iaitu hiang. Hiang ni sebenarnya merujuk kepada roh nenek moyang mereka. Merekalah yang disembah, dipuja. Tujuannya untuk minta perlindungan, minta rezeki dan elakkan daripada sebarang malapetaka. Okey, kalau animisme ada hiang, dinamisme pula ada konsep mana. Mana ni bukan nama orang tahu. Ia adalah satu tenaga gaib yang dipercayai wujud dalam sesetengah objek, tumbuhan atau haiwan. Sebab itulah kita dengar ada upacara puja semangat padi. Dorang percaya mana dalam padi tu akan pastikan hasil tuaian melimpah ruah. Okey, jadi animisme dan dinamisme tu adalah asasnya. Tapi, lanskap kepercayaan ke alam Melayu ni tak statik. Ia mula berubah secara besar-besaran bila pengaruh dari luar mula tiba. Inilah titik permulaan era baru yang akan membentuk tamadun mereka untuk beratus-ratus tahun yang akan datang. Jom kita tengok garis masa ni sekejap. Pengaruh Hindu dan Buddha ni sampai awal tau. Seawal sebelum Masihi lagi, biasanya dibawa oleh para pedagang. Berabad-abad kemudian, barulah Islam mula diperkenalkan sekitar abad ke-7. Dan menjelang abad ke-12, pengaruh Islam dah mula kuat, terutamanya di pelabuhan penting macam Kedah Tua. Apa yang paling best, setiap kerajaan ni ada cara mereka yang tersendiri dalam menerima agama-agama ni. Tengok Sriwijaya, ia jadi pusat pengajian Buddha yang terkenal satu dunia. Kerajaan Angkor pula, asalnya Hindu, tapi kemudian pemerintahnya tukar kepada Buddha. Dan yang paling unik sekali, Majapahit. Dorang gabungkan Hindu dan Buddha sekali dalam satu fahaman yang dipanggil Tripaksa. Ini menunjukkan betapa terbukanya pemikiran mereka kan? Okey, kita dah faham pasal kepercayaan dan agama. Sekarang, jom kita kaji pula macam mana mereka ditadbir. Apa agaknya rahsia yang buat raja-raja alam Melayu ni begitu berkuasa, stabil dan dihormati oleh rakyat jelata? Mari kita siasat. Ada 3 strategi utama yang sangat-sangat bijak. Pertama, konsep Dewa Raja. Raja tu dianggap suci macam titisan dewa di bumi. Jadi arahan dia adalah mutlak. Kedua, dorang tak hapuskan kepercayaan lama. Sebaliknya, dorang gabungkan elemen-elemen kepercayaan tempatan dengan agama baru. Bijak kan? Semua orang rasa dihargai. Dan ketiga, dorang lantik golongan agama macam pendeta atau ulama sebagai penasihat. Ini tunjuk yang mereka memerintah dengan ilmu, bukan sekadar kuasa. Selain tu, kebijaksanaan raja-raja ni terserlah dalam pemilihan lokasi. Mesti pilih tempat yang strategik. Sama ada kat lembah sungai yang subur, senang nak dapatkan makanan, atau kat pesisir pantai, senang untuk jadi pelabuhan tumpuan pedagang antarabangsa. Dan dorang bukan duduk diam je, dorang aktif jalin hubungan diplomatik dengan kuasa besar lain. Inilah cara nak pastikan kerajaan aman dan ekonomi maju. Dan sekarang, kita masuk bahagian yang paling menakjubkan bagi cikgu, iaitu hasil kreativiti dan inovasi masyarakat alam Melayu. Ini adalah bukti fizikal kehebatan mereka dalam pelbagai bidang. Prepare to be amazed. Salah satu ciptaan paling genius ialah sistem pengairan barai di Angkor. Ini sistem yang sangat canggih pada zamannya. Bayangkan, mula-mula mereka kumpul air hujan.
Lepas tu, air ni disalurkan ke satu takungan buatan yang besarnya macam tasik. Dan dari situ, air diagihkan secara sistematik ke sawah-sawah padi. Ini memastikan bekalan air sentiasa cukup walaupun masa musim kemarau. Hebat kan? Dan kehebatan mereka ni bukan setakat dalam bidang pertanian. Dalam sosio-budaya, mereka memang mencapai kemuncaknya. Sistem tulisan, mereka adaptasi tulisan dari luar jadi tulisan Palawa, Kawi dan kemudian Jawi. Dari tulisan inilah lahirnya karya-karya sastra yang hebat. Dalam seni bina pula, tangan yang sama membina candi yang megah, itulah juga tangan yang membina kapal-kapal besar yang menguasai lautan. Mereka adalah sebuah tamadun yang lengkap. Kita dah sampai ke bahagian terakhir dan mungkin inilah pengajaran yang paling penting sekali. Lepas kita tengok semua pencapaian hebat ni, apakah sebenarnya warisan paling bernilai yang ditinggalkan oleh kerajaan alam Melayu untuk kita renungkan? Jawapannya ialah semangat toleransi. Bukti paling jelas ada di Jawa Tengah Indonesia. Dekat sana, Candi Prambanan yang bercirikan Hindu berdiri megah. Dan tak jauh dari situ, wujud pula Candi Borobudur, sebuah monumen Buddha yang agung. Cuba bayangkan dua monumen agama yang berbeza dibina berdekatan, wujud bersama secara harmoni selama berabad-abad. Ini bukan kebetulan. Ini adalah satu statement yang menunjukkan betapa tingginya nilai hormat menghormati dalam masyarakat mereka. Jadi, apa kesimpulan kita? Macam yang tertulis di sini. Keunikan warisan ini membuktikan kegemilangan kerajaan alam Melayu setanding dengan tamadun dunia yang lain. Maksudnya, kita tak perlu pandang jauh. Tamadun kita sendiri, di rantau kita sendiri, dah cukup hebat. Dari sistem pentadbiran, inovasi, sosio-budaya dan yang paling penting, amalan toleransi, mereka telah buktikan kehebatan mereka. Dan sebelum kita tutup sesi ini, cikgu nak tinggalkan satu soalan untuk korang fikir-fikirkan. Nilai toleransi dan saling menghormati yang menjadi kunci kegemilangan mereka beratus-ratus tahun dahulu, adakah yang masih relevan, masih penting untuk kita amalkan dalam masyarakat kita pada hari ini? Renung-renungkan. Terima kasih kerana bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.